Sepandai-pandai menyimpan bangkai, akhirnya berbau juga. Ia merupakan satu peribahasa yang menggambarkan bahawa setiap rahsia pasti akan terbongkar. Hal ini bertepatan dengan jalan cerita sebuah novel pilihan saya, The Golden Triangle. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurin Kristina binti Ruzaimi. Saya berumur 15 tahun, pelajar tingkatan 3 Arif dan saya mewakili SMK Sultan Mansur Shah, kod sekolah MEE 0074. Pada hari ini, saya ingin mengulas sebuah novel yang bertajuk The Return of Arsène Lupin, The Golden Triangle. Ia merupakan edisi bahasa Melayu. Novel ini ditulis oleh Maurice Leblanc dan diterjemahkan oleh Fatimah Rodiah Muhammad Yusof serta Nur Aina Akmal Misman. Novel ini diterbitkan oleh Penerbit X pada tahun 2023 dan mengandungi sebanyak 424 muka surat. Novel ini tergolong dalam genre misteri, detektif dan pengembaraan. Ia merupakan kisah tentang satu misteri berkaitan perebutan harta emas yang sangat bernilai serta melibatkan pelbagai watak yang mempunyai motif tersendiri. Novel The Golden Triangle ini karya Maurice Leblanc mengisahkan tentang seorang veteran tentera yang tempang iaitu Kapten Patrice Belval menemui kembali makna hidup apabila bertemu dan jatuh cinta dengan Coralie iaitu seorang jururawat yang pernah menyelamatkannya. Walau bagaimanapun, hubungan mereka tidak berkembang dalam keadaan yang aman. Sebaliknya, bertukar menjadi penuh bahaya apabila Coralie menjadi sasaran ancaman utama daripada pihak misteri, membuatkan Kapten Belval bersama-sama dengan 7 orang askar kudung di bawah jagaannya bertindak sebagai pelindung kepada wanita tersebut. Tanpa diduga, Coralie sebenarnya terperangkap di tengah-tengah pertelingkahan sebuah organisasi rahsia yang saling berebut untuk menguasai sejumlah emas yang amat bernilai dikenali sebagai segitiga emas. Keadaan menjadi semakin tegang apabila tragedi demi tragedi berlaku, termasuk siri pembunuhan yang dilakukan bagi menutup rahsia dan menghapuskan pihak yang mengetahui kebenaran. Dalam usaha merungkai misteri tersebut, Kapten Belval berhadapan dengan pelbagai cabaran seperti petunjuk yang mengelirukan. Tambahan pula, terdapat satu kaitan rahsia antara Kapten Patrice Belval dan Coralie, iaitu hubungan yang telah pun terjalin sejak zaman kanak-kanak. Namun, kedua-duanya tidak mempunyai sebarang ingatan mengenainya, serta-merta menambahkan unsur misteri dalam cerita. Dalam perkembangan seterusnya, pelbagai petunjuk penting mula membawa kepada pemahaman yang lebih jelas tentang rahsia segitiga emas, serta motif sebenar di sebalik setiap jenayah yang berlaku. Menjelang kemuncak cerita, semua rahsia akhirnya terbongkar apabila identiti sebenar dalang di sebalik kejadian jenayah didedahkan,
dan hubungan antara semua pihak yang terlibat dapat difahami dengan jelas. Pada akhir cerita, konflik berjaya diselesaikan, kebenaran dapat ditegakkan dan ancaman terhadap Coralie akhirnya dapat dihapuskan. Manakala Kapten Belval akhirnya memperoleh jawapan terhadap segala persoalan yang membatasinya. Watak utama dalam novel ini ialah Kapten Patrice Belval, iaitu seorang pegawai tentera yang berperanan melindungi Coralie dan membongkar misteri segitiga emas. Coralie pula merupakan seorang jururawat yang menjadi sasaran utama kerana mempunyai kaitan dengan rahsia harta emas tersebut. Secara keseluruhannya, novel ini mempunyai kelebihan dari segi jalan cerita yang penuh misteri, suspense dan plot tidak mudah dijangka. Masyarakat umum patut membaca buku ini kerana ia dapat menguji daya pemikiran dalam memahami setiap petunjuk dan konflik yang berlaku, menyebabkan pembaca tertanya-tanya dan mahu meneruskan bacaan. Kesimpulannya, novel ini memberi impak yang mendalam dengan menonjolkan kepentingan kepintaran, keberanian dan ketelitian dalam menyelesaikan masalah yang rumit. Sesungguhnya, dalam kehidupan kita, sudah pasti kita akan menghadapi cabaran dan konflik. Maka, kita hendaklah bijaksana mengatasinya dengan menyusun strategi dan cara tertentu. Sekian itu sahaja dari saya, Nurin Kistina binti Ruzaimi, dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Mansur Shah. Terima kasih.